daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, dan tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah Allah iaitu masjid sambil membaca Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka kepada melainkan turunnya ketenangan kepada mereka, diliputi oleh rahmat Allah serta malaikat menggeruninya. Dan Allah menjadikan makhluk-makhluk yang berada di sisinya menyebut-nyebut mereka, dan barang siapa yang amalnya perlahan maka nasabnya tidak dapat mengangkat darjatnya itu. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Safra Balkis melaporkan untuk TV PSS Desa Sanjak pada hari Isnin 28 April 2025 bersamaan 29 Syawal 1446 Hijrah. TV PSS Desa Sanjak akan membuat liputan program Maharajan Al-Quran Sekolah-Sekolah iaitu MQSS peringkat daerah Melaka Tengah. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya berada di Dewan Alam Iskandar di mana pertandingan tilawah Al-Quran kategori sekolah menengah sedang berlangsung. Sekarang saya berada di Surau Al-Muqarrabin di mana pertandingan tilawah Al-Quran kategori sekolah rendah sedang berlangsung. Bilik tayang pula menjadi lokasi pertandingan qiraat Sabi'i Bitaranum bagi kategori menengah rendah dan menengah atas. Sekarang kita berada di Makmal Komputer 1 dan 2 di mana pertandingan hafazah Al-Quran dan tahfiz Al-Quran sedang berlangsung.
adalah guru penolong kanan kurikulum standar. Merangkap naik pengurusi program hari ini, Ustaz Muhammad Nizambi Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah objektif Maharajan Al-Quran sekolah-sekolah MQSS yang berlangsung pada hari ini? Antara objektif yang nak dicapai pada Maharajan pada hari ini adalah untuk pertama sekali untuk menyemaikan minat membaca Al-Quran itu sendiri. Membaca Al-Quran dan menghayati ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dalam tilawah dan juga hafazan-hafazan yang peserta tadi. Itu secara umumnya kepada peserta-peserta tersebutlah. Begitu juga kepada untuk memperkembangkan potensi murid-murid sendiri berkenaan dengan Al-Quran. Sebelum kiraat, secara tak langsung kita telah didedahkan. Sebelum ni ada juga murid-murid bertanya berkenaan dengan apa itu kiraat. Jadi hari ini terjawablah soalan dia. Tidak ada kan? Awak pun tak tahu kan kiraat itu apa betul? Okey, itu saja kan. Hari ini awak dah tahu betul. Alhamdulillah. Itu antara objektif yang Maharajan Al-Quran ni untuk peringkat daerah. Apakah harapan Ustaz terhadap program Maharajan Al-Quran sekolah-sekolah MQSS ini di masa hadapan? Okey, antara harapan yang untuk Maharajan Al-Quran ni ialah pertama sekali ialah kita dalam membentuk generasi Al-Quran. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu akan membentuk banyak aspek, terutamanya sahsiah, adab dan akhlak kita. InsyaAllah harapan tu dapatlah apabila harapan tu dapat dipenuhi semua murid, insyaAllah masalah-masalah lain kita tak akan timbul. Maka terbitlah generasi Al-Quran di kalangan kita, insyaAllah. Amin. Terima kasih tu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya beberapa soalan kepada Tuan? InsyaAllah. Tuan, apakah objektif Maharajan Al-Quran sekolah-sekolah MQSS yang berlangsung pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah objektif untuk penganjuran Maharajan Al-Quran sekolah-sekolah bagi daerah Melaka Tengah ini adalah bagi mencari bakat-bakat yang terpendam daripada anak-anak didik di daerah Melaka Tengah ini, bagi terutamanya dalam bidang Al-Quran seperti tilawah, hafazan, qiraat dan sebagainya. InsyaAllah. Dan selain itu juga objektifnya ialah untuk merapatkan ukhuwah antara sekolah-sekolah dan antara murid dan guru dia, insyaAllah. Apakah harapan Ustaz terhadap program Maharajan Al-Quran sekolah-sekolah MQSS ini di masa hadapan? Harapan saya bagi penganjuran ini agar dapat memperkembangkan lagi bakat anak-anak didik di daerah Melaka Tengah ini ke peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Dan juga seterusnya harapan kami supaya penganjuran ini dapat membentuk anak-anak yang selain daripada yang masuk sekarang ini, dan juga anak-anak yang di peringkat bawah, dan supaya dapat mencontohi kawan-kawan mereka dalam bidang Al-Quran ini dan meneruskan lagi penguasaan Al-Quran, terutama tilawah, hafazan, qiraat dan sebagainya. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Semoga program Maharajan Al-Quran sekolah-sekolah MQSS yang berlangsung pada hari ini berjaya melahirkan pelajar-pelajar yang mencintai Al-Quran. Daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik manusia di antara kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Salam dari saya, Safira Balkis, dan Kru TV PSS Nusa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.